Jin. Baru panggil sambut lah. Kalau hang ada lah Jin oi. Pertama hang masuk Islam. Lepas tu hang pindah duduk masjid. Faham tak Jin? Pi masjid bukan pi saja, kena semayang. Dah masuk Islam kan? Lepas tu belajar agama di masjid. Kalau hang tak mau masuk Islam, hang balik dekat tuan hang. Hang tahu tak siapa tuan hang ni? Hang tahu ke tak tahu siapa tuan hang? Kalau hang tak mau balik, aku bakar je ni. Mula-mula aku bakar kotel je ni. Oi, Ya Allah. Ni kalam Nabi, kalam mulia, kalam agung, kalam yang ada nur. Kita dengar. Kita dengar Kok-kok lah bila jin dengar dia dah masuk Islam. No? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi setiap sesuatu ada puncak yang merupakan tempat paling tinggi, dan puncak bagi Al-Quran ialah surah Al-Baqarah. Dalamnya terdapat satu ayat yang merupakan penghulu bagi seluruh ayat Al-Quran, iaitu ayat kursi. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala telah menulis satu kitab 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Daripada kitab itu 2 ayat telah diturunkan yang telah diletakkan di akhir surah Al-Baqarah. Jika ayat-ayat ini dibacakan dalam mana-mana rumah selama 3 hari, 3 malam berturut-turut, maka syaitan tidak akan dapat menghampiri rumah itu. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Abu Mas'ud Ansari radhiyallahu anhu berkata, Nabi bersabda, sesiapa yang membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah pada waktu malam, maka kedua-dua ayat itu akan mencukupi